Dia terbaca dekat Mlemel, ada seorang Tok Cha terkenal daripada Bangkok duduk pergi ke Seremban, dia bagi khidmat rawatan percuma. Jadi hamba Allah ni pergi, tidak diberi air, tidak dipegang, tidak di apa. Cuma dia tanya, awak orang Islam ada semayang? Ada. Ini petang ni awak semayang pukul berapa? Pukul 7.30 maghrib. Lepas awak semayang, awak jangan pergi mana-mana. Kalau berlaku apa-apa, awak jangan takut. Duduk saja. Jadi petang itu, bila lepas semayang maghrib, dia menggelepah. Tapi sekejap saja, lepas tu lega. Besok pagi jumpa lagi Tok Cha itu. Kata Tok Cha ini kata, aku tahu apa yang berlaku semalam. Sebenarnya dalam kepala awak ni kena sihir 3 baku. Malam tadi, maghrib itu, aku sudah cabut 1, ada 2 lagi. Petang ni awak buat macam tu, petang esok buat macam tu. Bila berlalu 3 petang, sembuh dia. Tapi lepas itu, perempuan ni kata, cakap pada suaminya, abang, macam tak percaya dengan Islam.